Okey, kalian tahu sebenarnya ramai yang platform beberapa yang dapatkan My Shopping ni, tapi ada isu mungkin tak cukup bajet kan. Sebenarnya kami pun macam tu. Kami pun orang senang. Jadi tapi demi nak tengok anak kan, anak tu berjaya dalam pelajaran dia kan. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pembelajaran dia tu dapat dibantu. Kita orang kata cubalah cari juga macam mana cara untuk dapatkan, sebab kita tahu produk Mentropik ni memang bagus. Sebab doktor sendiri yang formulasikan, keluaran Muslim pula tu. Jadi bila kita beli produk Mentropik ni, produk daripada SKB ni, sebenarnya kita juga turut menyumbang dekat dalam tabung yayasan SKB. Yang mana sebahagian pembelian kita tu ada portion yang dimasukkan ke dalam tabung tersebut untuk aktiviti kebajikan. Jadi sambil kita menggunakan produk SKB ni, kita dapat rasa lebih sihat dan juga kita juga dapat menyumbang tanpa sedar. Jadi kat situ memang special. Kat ni memang benda ni kita dah tahu bagus, ada kesan dia. Jadi kita cuba juga dengan cara yang mana kita dah gunakan, why not kita share pada ramai lagi kan. Share kepada ramai lagi yang kita boleh bantu untuk diorang juga cuba untuk anak mereka. Jadi bila kita share banyak-banyak, ada yang nak cuba, kita bantulah boleh belikan untuk mereka kan. Dari situ kita sebenarnya adalah menjadi sebagai wakil daripada SKB. Kita sebagai tak kira lah usahawan, ejen kan. Jadi kita dari situ ada income yang masuk dari situ. Kan? Ini sebenarnya boleh membantu tau. Membantu sangat dalam keadaan ekonomi yang sangat keras sekarang ni. Even 50 pun sangat bernilai. RM50 sangat bernilai. Boleh settlekan top up bulanan untuk kita punya telefon kan. Internet data. RM100 kita boleh bayar untuk bil api, bil air kan. RM500 kita boleh beli untuk barangan perbelanjaan rumah. Betul tak? Kalau RM1,000 kita boleh bayar bulanan rumah kan. Nampak macam tak banyak tapi sebenarnya boleh settle beberapa komitmen kita. Setuju tak? Jadi daripada kita rasa macam tak cukup, tak ada bajet kan. Kita cuba, kita amalkan, kita kongsi dan kita dapat benefit income. Sambil kita dapat pahala yang tidak yang berjalan lah orang kata kan. Bila pembelian ni juga diturut disumbangkan ke dalam tabung yayasan SKB untuk aktiviti kebajikan, untuk orang kata anak-anak yatim, asnaf, untuk masjid, pembinaan masjid, banyak lagi. Ya Allah. Itulah kata kita ni tak pandai nak berdakwah ke apa, tapi dengan cara ni insya-Allah satu cara untuk kita orang kata jihad, jihad ekonomi. Kita dah ada produk lokal, produk Muslim, produk yang doktor sendiri yang kita yakin lebih selamat, menyihatkan. Apa lagi kan? Apa lagi nikmat, apa lagi yang nak didustakan? Macam tu kan. Jadi alhamdulillah syukur. Itulah perkongsian. Kak Lin orang kata Kak Lin dapat rasalah ada yang segelintir yang nak untuk anak-anak mereka kan tu sebenarnya boleh lah. Kalau nak tahu cara boleh kita bantu, kita boleh guide macam mana caranya. Sebab SKB ni memang dah kata dah meluas, nampak merata-rata tempat. Jadi bila orang cakap tu dah tahu dah. Semua dia punya konten apa semua sebenarnya kita dah ada dah. Cuma kita nak share je. Share dengan hati yang sabar. InsyaAllah satu hari nanti ada je orang akan nak membeli dengan kita. Okay.